Sebab apa? Sebab daripada awal cara berita itu di frame adalah Selangor nak buka pusat besar peternakan babi. Sedangkan realitinya kita nak tutup yang bersepah-sepah yang banyak, buat satu. Itu realitinya. Daripada 100 lebih jadi satu. Maknanya kita nak kurangkan jadi satu. Dah timbullah macam-macam. Nak ekspor, yang lain-lain tu semua makan haji dah motor lebih. Jadi dia suka tambah haji dah motor dalam berita lah. Sedangkan peternakan babi di Negeri Selangor dulu 250,000. 250,000 ekor. Sekarang tinggal 100,000. Masa ekspor kita pas dulu, dia ternak babi 250,000. Sekarang ekspor dia amanah, ternak babi 100,000. Macam tu lah, senang nak cerita. Tapi bila cerita kata nak buat satu yang tersusun, yang kemas, niatnya kita nak tutup yang ada pencemaran, buat satu yang betul. Cerita yang timbul kita nak buka besar, nak ekspor, kamu tak belajar Islam, kamu tak faham Islam, babi ini haram. Siapa yang tak tahu babi ini haram? Jadi apa yang kita terangkan? Kita kena terangkan balik. Alhamdulillah, kita dah jelaskan balik. Dulu 250,000 dan tinggal 100,000. 100,000 dia untuk berapa persen? 30 persen. Kita menjunjung kasih titah tuanku, kata buat kajian. Kita akan buat kajian berapa sebenarnya consumption yang diperlukan, dan hanya local consumption. Itu yang sebenarnya kita nak lakukan. Tetapi 2 hari lah